Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Anak Hantu. Lain anak, lain hantu. Okey, hari ni kita bersama dengan Suha. Setelah sekian lama juga tak jumpa dengan Suha. Lama kan? Last kali Suha jumpa cakap apa itu Suha? Dialek apa? Kedah, Utara. Diorang komen kat bawah, Pening pun je, Kedah pun je, Perlis pun je. Sebab memang awak dah claim awak cakap Utara. So semua yang ada kat Utara tu awak pakai je. Perlis ke, Kedah ke, Pening ke. Ya, dah macam anak mami lah diorang kata kat bawah tu kan. Hari ni agak-agaknya dialek apa? Hari ni tunggu je lagi. Oh, tunggu je lagi. Ada jugalah dialek. Ada. Bukan guna bahasa Melayu biasa lah. Tidak. Oh, tu dia punya special guys. Kalau korang nak tahu. Kalau dia ada kat Isap tu, ada dialek-dialek yang tertentu. Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa untuk tekan like, subscribe and hit bell notification. Kita macam biasa Suha. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay Suha, Yeah. So hari ni apa? Bagi tahu terus lah, jangan buat diorang tertanya-tanya. Agak-agaknya apa dialek Suha yang nak bawa? Okay, memandangkan hari ini cerita aku daripada seberang. Oh. So hari ini aku akan bercakap dalam dialek Indonesia. Wow, bukan setakat main dialek dalam negeri, saudara-saudara. Dia dah main bahasa lain. Dia dah main keluar sedikit lah. keluar sedikit. Kenapa? Itu dah Sabah. Oh, itu lebih pada punya Sabah Oh. Tak tadi tu sikit. Okay. Tapi saya mau kasih itu Apa disclaimer. tu? Apa? Jadinya kalau saya bicara itu jangan marah ya, karena saya mau coba sesuatu yang baru. Jadi kalian anggap aja kalian nonton sinetron gitu. Maknanya kalau ada yang tak faham tu ataupun mungkin tersalah perkataan tu, maafkanlah. Ya, harap dimaafkan karena bahasa Indonesia dengan Malaysia itu nggak jauh beza. Enggak jauh bedanya. Nggak jauh bedanya Ya, orang kata kita itu serumpun. Serumpun. Benar. Sama Serumpun. tapi tidak sama. Ada ketupat, ada Rendang. rendang. Apa gelak dulu, nyanyilah dulu, gelak kemudian. Gelak dulu tu serumpun lagu raya itulah kan Suha. Tapi Suha, orang selalu kalau yang jadi persoalan, kalau Suha ada satu dialek apa Suha nak bawa. Betul. Yang kedua pula Suha, orang akan tanya persoalan kalau hari Sabtu ni apa temanya? Ya, Borak tema pasal kita hari apa ini kita malam ni? tentang Saka Saka. yang turun temurun. Jadi macam kita biasalah. langsung aja deh. Iyalah, Cerita kalau hari kamu. Sabtu kan biasanya yang akan mula-mula bercerita adalah co-hostnya dulu. Cerita saya. Cerita kamu dulu. Iya, saya ya. Iyalah. Aduh. Enggak bercanda. Bisa ya? Bisa aja. Aku mulai ya. Silakan. Oke. Jadi cerita ini berlaku di belah sana, negara jiran kita. Okey. Dia tidak tinggal di sana. Ya, dia tinggal di Malaysia, tapi dia ada kacukan itu. Okey, Dia faham. punya nenek Munyang, dia panggil Munyang. Okey. Oma. Omanya daripada sana. Okey. Jadi, ada satu kejadian ini. Jap, di kalau mana- boleh saya tanya, yang Indonesia ni maknya ke atau bapanya? Ibunya. Ibunya lah yang Indonesia. Nyokap. Oh, Nyokapnya. kiranya dia ni kacukan lah Indonesia dengan Malaysia. Iya, Okey. nyokapnya itu di Indonesia, bokapnya itu di Malaysia. Ya gitu. Jadi kejadiannya ini terjadi saat dia lagi pulang ke kampung, ingin melawat omanya ini sakit. Sakit. Iya, oma itu udah nazak gitu. Okey. Dia udah sakit, jadi dia pulang. Memandangkan di sini tuh dia lagi cuti semester. Oh. Dia study di sini, jadi cutinya semester kan sebulan gitu. Oke. Jadi dia duduk di sana, mau jaga omanya sakit. Okey. Oke, jadi dia pulang sama ibunya sama ayahnya ke sana. Okey. Oke, ini nih dia punya rumah omanya itu di area Bandung gitu. Bandung. Iya, area Bandung. Jadi dia pulang dan dia sendiri yang wakilin. Ya, dia bagi tahu sama ibu ayahnya, ya yang nggak apa-apa, dia mau ke sana biar dia aja yang jaga karena dia emang nggak punya siapa yang lain kiranya. Oh. Karena dia waktu kecil, pas masih kecil itu dia memang sangat akrab itu sama omanya. Akrab. Iya, Baik, akrab. Jadi dia lagi kasihan kan karena dia tinggal di sini tuh juga ikut dia punya ibu ayah dia. Aku cakap nyokap bokap kan udah tak paham kan. Tak apa, Ibu silakan. ayah dia. Oke. Justru
ada itu apa panggil? Apa tuh? Anti-antinya sama angka-angkelnya itu ada, tapi nggak selalu lah, kiranya jarang-jarang. Jadi memandangkan dia juga cuti sem, nggak lakuin apa-apa di rumah, ya jadi dia kesana aja. So kejadian ini berlaku di saat ibu ayahnya tinggal cuma seminggu aja. Ambil cutinya seminggu aja, jadi mereka harus berangkat ke Malaysia balik untuk kerja. Paham. Jadi dia tinggal di sana. Nah, ini kita kasih nama, dia nggak kasih tahu namanya apa sih. Jadi aku kasih nama di Putri aja deh. Putri. Bu bisa ya? Bisa aja. Jadi Putri ini pergi ke sana jagain neneknya. So kehidupan dia bersama omanya ini biasa aja. Kayaknya oma itu dia nggak bisa bangun. Dia jadi nazak tuh bisa dimakan, bisa bercakap, tapi nggak bisa bangun karena memang udah nggak larat lagi. Jadi dia pun terbaring dan tugasnya Putri ini untuk ya menukar lampin lah, menyiapin makanan dan sebagainya. Iya, mengurusin omanya itu. Jadi Putri ini ada satu malam itu omanya di dalam kamar sedang istirahat. Baik. Jadi dia ada satu, pernah lihat cerita Pengabdi Setan nggak? Nggak pernah. Nggak pernah Pengabdi Setan yang neneknya di dalam kamar, jadi harus manggil itu nggak bisa teriak, jadi harus pakai loceng. Cerita itu loh. Nggak pernah. Nggak pernah, ya nggak apa-apa, kalian mesti pernah tengok itu. Jadi dia pikirkan itu sebagai inisiatif jika dia punya oma itu nggak bisa teriak dan memanggil dia, kalau dia di luar nggak bisa didengar. Jadi dia kata oke lah, dia belikan satu loceng bagi dia punya oma. Untuk manggil dia kalau apa-apa terjadi tuh nggak usah teriak-teriak, mungkin dia tidak mendengarnya kan. Jadi dia pun bilang sama itu oma, kalau ada apa-apa oma tinggal manggil aku aja. Ya panggil sama ini loceng lo, goncang kayak gini. Nanti aku datang. Kalau aku nggak datang-datang, oma goncangin lagi. Lebih kencang ya? Iya, lebih kencang gitu. Terus itu dia punya inisiatif. Terus satu malam ini dia lagi nonton television di luar. Ruang tamu. Jadi rumah omanya itu rumah kampung, emang agak gede itu dia punya ruang tamunya. Gede itu besar. Memang agak besar dia punya ruang tamu. Jadi dia lagi nonton TV di luar. Jadi dia nggak dengar omanya ini manggil-manggil atau apa. Last sekali dia cek itu omanya, omanya lagi tidur, udah pas makan, pas mandi semua, omanya lagi tidur. Jadi bila omanya tidur dia bisa lakuin apa aja di luar. Urusin diri dia sendiri. Terus tiba-tiba dia terdengar bunyi loceng. Jadi tiba-tiba dia terdengar bunyi loceng dari dalam kamarnya omanya. Jadi dia pun segera bangun dan pergi lihat, atau omanya yang manggil atau apa sih kan. Jadi bila dia berjalan menuju ke kamar omanya, omanya lagi tidur. Berarti loceng itu bukan dibunyikan dari omanya. Dan loceng itu berada benar-benar di tepi katil omanya, yang ada meja kecil kan, di sebelah katilnya. Jadi dia pelik apa itu pelik, jadi kebingungan ya, bingung. Jadi dia bingung siapa yang bunyiin loceng itu. Jadi dia pun mana mungkin omanya mau ngeprank. Nggak apa-apa lah, mungkin angin atau apa sih, kucing kayaknya gitu. Ya positif aja, aja ya. Jadi dia pun omanya lagi tidur, so dia pun keluar sambung nonton TV. Lagi nonton berbunyi lagi sekali itu loceng. Terus dia bangun, pergi ke kamar omanya. Ya itu ternyata memang omanya. Ya kali kedua ini memang omanya. Jadi dia terus datang, terus tanya, oma kenapa, mau apa? Omanya gimana itu? Bunyi ngeloceng, tapi matanya tuh kayak baring, tegak, kayak tangannya kayak gini, tapi matanya tuh mandang atas aja. Pandang atas terus. Kamu lagi baring ya, pandangannya ke atas aja, sambil pandang atas kayak gini, loceng aja terus. Jadi si Putri ini kok tanya terus, oma kenapa, oma nggak, mau apa, lapar kah, mau pergi ke kamar mandi kah? Nggak ada jawabannya. Terus si Putri ini nenangin omanya, nggak apa-apa, sambung tidur aja kalau nggak mau apa-apa. Putri di sini loh, Putri di sini. Jadi ambil itu loceng, taruh di tepi.
Oke. Tapi pas taruh di tepi tangan omanya tuh udah nggak pegang apa-apa kan? Iya. Tapi masih kayak gini. Tangannya masih kayak gini. Digoncangin terus. Oke. Jadi putri ini ambil tangannya oma, taruh di atas ini. Baca doa tidur kayak gitulah kan, baca-baca dikit. Jadi omanya terus lelap dan sambung tidur. Oke. Jadi malam itu habis kayak itu aja. Tapi hari seterusnya dan hari seterusnya dia mulai ngerasa nggak enak di dalam rumah itu. Sepertinya dia rasa dia diperhatikan, kayak bukan dia sendiri aja di rumah itu. Oke. Sesekali ada dia punya ibu saudara dan pakcik saudaranya yang datang, tante mbak-mbaknya datang jenguk, tapi cuman sebentar aja. Paham. Yang nggak netap lama di situ karena dia orang juga tahu yang putri ada untuk jaga kan. Iya. Jadi dibiarin saja. Terus malam seterusnya tuh pas 2, 3, 4 hari selepas kejadian yang malam itu, ada satu kejadian lagi yang lebih aneh. Apa itu? Oke. Malam itu. Iya. Omanya sudah lama tidak berbicara loh. Dia jadi makin nggak larat. Sudah lama dia tidak mendengarkan oma itu berbicara. Oke, kan melalui loceng aja. Tapi hari demi hari omanya nggak bicara. Terus tiba-tiba omanya bicara lagi. Terus? Tapi bicara sendirian. Gimana tuh? Dia dengar daripada luar. Dia kalau mau ke kamarnya daripada dapur harus melintasi omanya punya kamar. Iya. Jadi dalam pada dia daripada dapur udah habis minum air kayak gitu, udah mau pas lalu ke kamarnya. Jadi lintas kamar omanya itu dia terdengar ada suara kayak berbicara, ngomong gitu, ngomong. Tapi nggak jelas. Mula-mula itu nggak jelas. Jadi dia terus deketin telinganya tuh ke pintu. Oke, didengar. Terus dia bilang, ini kayak suara oma. Oke, terus apa yang dia dengar ketika itu adalah omanya berbicara, kalau aku udah nggak ada, jangan gangguin dia. Gitu. Bicaranya kayak gitu. Kalau aku udah nggak ada, jangan ganggu dia. Omanya kata kalau saya dah tak ada, jangan kacau dia. Iya Tapi gitu. dia tak tahu siapa. Iya, dia nggak tahu omanya bicara sama siapa. Terus lepas dengar itu, putri ini terus langsung ketuk pintu terus masuk. Jadi dia terus ngomong, oma bicara sama siapa? Tapi omanya diam aja. Omanya emang nggak bicara itu sama putri. Sepanjang putri jagain itu, emang nggak di ngomong apa-apa. Paham. Dia jadi kayak ya orang yang sakit lah kan, baring aja gitu. Bila waktu makannya makan, waktu pipisnya pipis. Ya kalau udah bau itu ditukar lampi. Nah kayak gitu doang. Iya. Jadi oke lah, mungkin omanya cuma mengigau gitu kan. Iya. So dia pikir kayak gitu. Sampai satu malam, 2-3 hari selepas itu jadi, dia nggak jadi hari yang straight. 2-3 hari selepas itu. Ini kejadian dimana putri bilang dia emang nggak bisa dilupakan karena untuk pertama kalinya dia melihat di depan matanya sendiri ada sesuatu di depan mata yang nggak pernah dia lihat sebelum ini. Apa tuh? Dia bilang itu kayak film-film di Malaysia gitu juga. Kayak pocong gitu. Pocong, Dia berdiri di ujung sudut. Hujung sudut. Iya. Dia berdiri di ujung sudut kamarnya. Kamar mbaknya apa kamarnya? Bilik nenek dia ke ataupun bilik? Kamar putri. Bilik putri sendiri. Kamar putri. Jadi waktu itu dia mau pas urusin omanya, mau masuk ke kamar, mau tidur. Jadi pas tutupin lampu, mau tidur. Jadi kayak ketika itu dia bilang dia lagi ngesok ke sini, dia nggak bisa tidur. Dia nggak tahu kenapa malam itu biliknya terlalu bahang, rasa panas gitu. Padahal biliknya ada aircon, ada dia punya penyaman udaranya. Tapi dia rasa nggak bisa tidur. Terus dia rasa kayak dia bukan sendiri, dia kayak diperhatikan. Adalah dia punya perasaan gitu kan yang nggak enak gitu. Terus dalam pada dia mau coba capai HP-nya, kan kalau kita lagi gelap, capai HP yang menyala kan cuma kita punya muka. Betul lah. Kan? Betul. Jadi tapi dalam pada kita punya muka
menyala HP-nya, tapi kita juga bisa lihat kalau di mata kita ini ujung-ujung itu kita bisa ngelihat kan? Iya. Jadi di situ dia lihat ada sosok yang putih berdiri di ujung sudut dia punya bilik itu, kamar itu. Jadi dia langsung pusing karena dia pikir itu cuman mainan matanya aja atau pikiran dia aja. Tapi pas dia pusing dalam kegelapan itu bertemankan lampu handphonenya saja. Ya, dia buka flash. Dan waktu dia suluh, emang dia nampak sekujur tubuh itu. Sosok tubuh pocong gitulah. Memang berdiri di ujung biliknya. Waktu itu dia udah shaking. Udah shaking, dia matiin dia punya HP-nya. Dia langsung keluar. Dia keluar, dia mau pergi ke kamar omanya. Selepas dia pergi ke kamar omanya itu, dia baring di sebelah omanya. Dia pikir omanya lagi tidur. Jadi dia peluk omanya, dia takut dia lagi menggigil. Tapi pada waktu yang sama dia nggak mau gangguin omanya tidur. Dia peluk. Dia lagi peluk ini omanya. Dalam tidur dan keadaan bilik yang samar-samar gitu, ada cahaya dikit-dikit daripada luar. Waktu dia peluk omanya punya perut, dia nggak ngerasa ada nafas. Dia ngerasa perut omanya tuh kayak leper aja kayak gini. Nggak ada yang kan kalau kita nafas nggak ada. Jadinya dia oma kok nggak ngenapas. Terus dia cek itu oma, oke nggak? Oma cek apa semua? Ternyata omanya udah nggak ada. Malam itu omanya meninggal dunia, guys. Omanya nggak ada malam itu. Terus dia bukai lampu apa semua dalam keadaan yang sangat-sangat panik. Terus nelpon ibu bapak dia. Terus apa yang dia lakukan saat itu adalah telepon mbaknya, angkelnya itu semua, nunggu yang lain datang. Terus pas mereka datang, terjadilah semuanya diurusin semuanya apa semua. Ketika itu waktu urusin jenazah oma, ada ustadz kan, yang urusin mandiin jenazah apa semua itu, ada satu ustadz di kampung itulah. Dan katanya oma ini udah lama nggak ada. Iya. Sejak daripada bila lagi? Dia bilang oma punya sosok ketika di urusin itu, katanya oma itu udah meninggal pas 5 ke 7 hari gitu. Iya. Maksudnya dia berada sama omanya yang udah nggak ada, gitu. Jadi dia cerita sama ustadz itu, saya yang ada loh sama oma saya. Jadi saya tahu oma saya masih ada. Oma saya ada manggilin saya pangkai loceng apa semua itu saya yang urusin dia. Saya tahu oma saya ada, yang saya yang kasih makan apa semua. Ustadz ini bilang enggak. Emang udah dibawa ke rumah sakit untuk postmortem apa semua kan. Jadi memang pihak hospital juga bilang oma saya itu udah meninggal udah 5 ke 7 hari. Berarti daripada saintifiknya gitu. Tapi kalau daripada segi kita punya ini perubatan Islam ini semua, itu merujuk kepada Saka. Dimana Saka itu dia yang bertahan. Maksudnya keadaan kita udah mati sebenarnya, tapi dia yang bikin kita kuat. Kalau Saka itu udah ada dalam badan kita. Jadinya dia baru tahu yang sebenarnya omanya itu ada Saka. Mungkin boleh jadi omanya meninggal sebenarnya itu pas dia lagi bilang kalau aku nggak ada, jangan ganggu dia. Mungkin dia itu bicara sama Sakanya, jangan gangguin putri itu. Iya, mungkin kayak gitu. Jadi maksudnya putri itu menguruskan jenazah saja harga. Iya. Jadi dia sebenarnya sampai sekarang juga nggak bisa terima kenyataan itu. Dia lagi masih diselubungi fobia dan trauma karena kejadian ini terjadi dalam 4 tahunnya lepas. 4 tahunnya lepas, 4 ke 5 tahunnya lepas. 2020 lah. Sebelum PKP.
Oh, 2019 lah. Ya, lebih kurang kayak gitu dia bilang. Jadi sampai sekarang dia juga masih teringat-ingat cerita itu. Jadi dia juga baru datang ke channel kita. Jadi dia baru datang dan dia baru bercerita. Dan ya yang uniknya cerita ini karena dia daripada di sana, pengalamannya di sana. Justru itu aku milih ceritanya untuk diceritakan. Tapi dia gak seram banget sih. Tapi menurut aku itu seram karena kita duduk sama orang yang udah mati. Udah berapa hari loh. Iya. Betul. Tapi maknanya saya ada beberapa persoalan saya terfikir lah. Maknanya kenapa selama 5 ke 7 hari tu saka tu duduk dalam badan moyang ke nenek dia tu, tapi tiba-tiba saka tu keluar. So adakah saka tu dah ada jumpa pengantin yang lain ke apa? Itu dia tak bagi tahu lah. Dia bilang ada proses kiranya selepas omanya meninggal itu dia diganggu juga. Mungkin Saka itu mau cari tuan baru, tapi dia pernah bermimpi dia mau nerima barang daripada omanya. Tapi dia udah dikasih tahu dulu sebelum mimpi itu oleh tante-tantenya itu sama ibu ayahnya, jika ada mimpi apa-apa gitu jangan diterima. Jadi bila dia teringat dalam mimpi itu dia nggak menerima sakainya, maksudnya pemberian omanya itu ke dia ke apapun bentuk hadiah gitu dia nggak mau nerima. Jadi dia nggak tahu Saka itu udah pergi ke siapa atau di mana, dia juga nggak tahu. Faham. Tapi sebut pasal duduk dengan orang yang dah meninggal ni memang seram. Saya cerita sikit lah. Saya kan itu hari balik daripada Kelantan, saya singgah Selangor dulu. Daripada Selangor saya naik bas datang Melaka. Daripada Kelang Sentral lah. Kalau korang tahu stesen bas ni Kelang Sentral tu, saya naik bas tu, mula-mula saya dah naik atas bas nak buat apa kan. So saya tidur lah. Saya tidur sampai kat stesen Shah Alam. Sampai dekat stesen Shah Alam, adalah orang lain naik. So saya ambil seat yang sebelah tingkap. Saya suka kalau naik bas duduk tengah-tengah, duduk sebelah tingkap lah. Maknanya seat sebelah saya ada satu lagi kosong. So memang kita akan tunggu lah siapa yang akan duduk sebelah kita ni. Adakah seorang lelaki atau seorang perempuan kan? Kalau boleh, kalau perempuan pun okey juga. Tapi kalau lelaki pun tak apa-apalah. Tunggu dekat Shah Alam tu. Sampailah seorang brother lelaki ni. Alright, dia pun naik. Saya cakap lelaki, tak ada hal lah. Saya boleh tidur je lah, relax lah. Maksudnya kalau saya tidur, kalau ambil ruang sikit pun tak ada hal lah kan. Kalau perempuan kita kena behave lah, takut nanti terkena dan sebagainya. So tengah-tengah tidur ni, tiba-tiba sampai dekat area pedas Linggi. Dekat area Linggi, brother ni dia lentuk dia, ya Allah Ta'ala, macam dia betul-betul tidur tak sedar. Bayangkan saya duduk sini, duduk sebelah saya ni, datang kata saya tengah tidur ni. Apa? Saya tahan dia kan. Apa ni kan? Bang. Dia macam tak sedar. Dia macam dah mati. Lepas tu dia macam tu kan. Dia buat macam tu serius. Dia macam tak tahulah dia nak bernafas tak lepas ke apa. Lepas tu dia jatuh balik. Saya tolak dia kan. Tak gerak. Tolak dia tak gerak. So macam, janganlah kau mati atas bas ni, cakap sebelah saya. Kalau mati sebelah saya ni jadi cerita kan. Saya dah akan fikir apa tindakan saya nak kena panggil driver bas ke, nak kena bagi orang lain ke. Tapi saya tengok dia lah. Bila dah dia tidur macam tu, tak nampak lah dia bernafas ke tak perut dia kan. Saya sentuh dia punya perut pun dia tak bangun. Saya sentuh tau. Nak tengok dia nafas tak kan. Sentuh perut dia. Oh my God. Jatuh je lentuk. Sekali saya ambil saya punya beg. Saya bawa beg kan. Saya letak tengah-tengah tu. Biar dia sandar kat saya punya beg. Tahu tak? Daripada Linggi tu nak sampai ke Melaka Sentral lebih kurang 40 minit tu. Saya fikir kalau saya duduk sebelah mayat selama ni, sorry maafkan saya. Kalau saya duduk sebelah mayat selama ni, saya cakap, maksudnya perasaan dia takut dah sebab takut dia mati kat sebelah kita. Takut dia meninggal kan. Ini kan pula kalau hidup 7-5 hari dengan orang yang dah tak ada. Betul. Tapi untuk cerita brother tu, sampai kat Melaka Sentral saya kejut dia. Bang saya nak keluar bang. Bawa dia bangun. Nasib baik dia bangun balik. Kalau dia tak bangun saya silap kena ke balai untuk buat untuk siasatan. Untuk saksi. Tapi menakutkan, serius saya. Jadi bila kalian di tempat itu baru kalian tahu. Baru tahu seram ke tak seram. Itu pun saya tak tahu dia ada saka ke tak. Yang saya tahu dia tak penyawa kat sebelah tu. Dia punya tidur lain macam. So kalau boleh tolonglah kawan-kawan yang naik bas tu, kalau ngantuk sangat tolonglah jangan buat macam tu pun. Agak beragak-agak lah kalau nak tidur pun ni. Tapi itu cerita daripada Indonesia yang awak kongsikan daripada kita. Cerita daripada Putri bukan nama sebenar. Sekarang giliran cerita daripada saya pula. Betul. Tapi kan diorang selalu tanya kan, 2 minggu lah diorang tanya, MCO mana? Kenapa tak ada MCO? Udah gak ada guys. Kita udah stoknya putus. Jadi buat kalian yang ada MCO sila hantar. Itulah sebab dia sebenarnya. Kita kan cari juga MCO. Cuba cari MCO yang kita tak tengok lagi. Tapi kebanyakannya kita orang dah tengok, kita orang dah react. So untuk 2 minggu yang lepas sebenarnya MCO yang stok baru tu tak ada. Jadi kita orang pilih daripada react benda sama, takkan kita orang nak react benda yang sama, benda yang dah tengok kan. Jadi kita orang teruskan je lah cerita tanpa MCO. So macam yang Suha cakap tadi, kalau korang ada stok MCO yang mantap, yang menarik, footage yang korang baru jumpa, yang tak pernah tengok lagi sebelum ni, boleh hantar dekat
kita orang. Untuk kita orang sama-sama react. Nombor HP-nya ada di description ya. Nombor telefon ada dekat description di bawah. So kamu translator saya translator kamu. Senang untuk dia orang lebih faham lah. Kalau cerita tadi tak perlukan translator. Sekarang ni lebih perlukan translator sebab kita arahan, kita bagi arahan. Supaya semua orang yang mendengar tu memahami arahan tersebut. Jadi Suha, sekarang giliran saya pula. Cerita yang saya nak sampaikan kepada kamu ni berkaitan dengan Saka juga Suha. Cumanya dia agak plot twist sikit dekat hujung-hujung dia. Dia lain daripada yang lain. Sebab tu saya pilih alright, dalam banyak-banyak cerita yang berkaitan dengan Saka, cerita ni antara yang saya nak sampaikan dekat Anak Hantu. Ngam-ngam tema kita hari ni adalah tema Saka. Cerita ni berkisahkan tentang seorang budak lelaki ni yang nama dia kita letaklah bukan nama sebenar, adalah Azam. Okey, Azam. So Azam ni tak apa le, bukan nama sebenar. Nama sebenar dia mungkin lagi sedap tapi saya tak boleh mention kat sini lah. Jadi Azam ni dia kata cerita ni Zahir, saya nak kongsikan pengalaman yang berlaku. Saya ada kat tempat kejadian tapi bukan berlaku atas saya. Cerita ni pula berlaku atas sepupu saya yang bernama Azim. Bukan nama sebenar juga. Jadi senang dekat-dekat Azam dengan Azim. Yang melibatkan tentang Saka daripada keturunan dia. Zahir, cerita sikit sebanyak tentang saya ni Zahir. Daripada saya kecil, memang kalau kita orang balik kampung, kita orang kumpul-kumpul, kita orang sepupu sepapat ni memang rapat. Nampak sepupu sepapat memang rapat. Dah macam pantun kan. So dia kata kalau musim-musim balik raya ke, musim-musim cuti sekolah ke, kita orang akan gather dekat rumah kita orang ni untuk kita jumpa dengan atuk, dengan nenek. And atuk dengan nenek pun rapat dengan kita orang. Atuk dengan nenek tak ada pilih kasih pun. Semua cucu dia sama je dia layan. Laki ke kau, perempuan ke kau, sulung ke kau, bongsu ke kau, semua dia bagi kasih sayang yang sama. So tak ada isu antara sepupu sepapat ni yang engkau ke cucu kesayangan atuk, aku bukan. Tak ada. Benda tu tidak pernah kedengaran di telinga kita orang. So Azim dengan Azam ni kita orang sebaya. Kita orang ni batch yang sama lah. Jadi saya selalunya kalau balik lepak, Azim akan ada dengan saya akan ada dengan Azim. Itu kata Azam. Tapi cerita pasal family kita orang ni pula, kalau balik pakcik-pakcik kita orang ke, atuk kita orang ke, nenek kita orang ke, memang selalu akan cakap yang kita orang ni bukan daripada keturunan yang biasa-biasa. Maksud bukan daripada keturunan yang biasa-biasa ni, atuk kita ni dah okey dah consider macam orang biasa, agak biasa lah. Tapi moyang kita dulu dikatakan diorang ni duduk dekat belah-belah yang dekat dengan Siam sana. Tapi dia tak clarify sama ada belah Siam di pantai timur ataupun belah Siam utara. Sebab kan Kelantan pun dekat dengan Siam, Kedah pun dekat dengan Siam, Perlis pun dekat dengan Siam juga kan. Cuma dia kata kita orang ni duduk dekat area-area yang berhampiran dengan sempadan-sempadan Siam sana nak ke Thailand. Jadi atuk cakap sebenarnya kita orang ni asal daripada golongan-golongan istana, pembesar-pembesar. Wow. Tapi nenek moyang dululah. Tapi kita orang bukan. Kita orang bukan, maksud kita orang bukan ialah kita orang ni dah jauh-jauh ke bawah dah. Kiranya kalau orang kata darah tu kayak sipi-sipi gitu. Ya, kiranya kalau macam atuk dia, saya cakap moyang dia dulu belah nenek moyang belah atuk dia ni seorang tukang gembala gajah istana. Dia yang menjaga gajah dekat istana tu. Nenek dia pula, moyangnya pula tukang jahit istana, tukang masak istana, macam tu. Jadi diorang ni berketurunan daripada keturunan pembesar-pembesar dekat istana, tapi bukan golongan diraja. Maknanya bukan anak beranak sultan, tidak. Cuma dia orang-orang yang terlibat dalam istana. So dia kata atuk dia cerita moyang dia ni antara seorang, bukan antara, satu-satunya orang yang boleh gembala gajah dekat istana tu dengan gajah tu tak melawan langsung. Dulu atuk dia kata dekat dia punya kesultanan dia ni, dekat dia orang punya istana ni kena hantar ufti bunga emas. Zaman-zaman kena hantar sebelum kemerdekaan lah, ada masa tu kita di bawah jajahan Siam. Untuk hantar bunga emas tu, atuk dia ni kata moyang dia lah orang yang boleh pegang gajah tu. Katalah gajah tu kena pegang dengan tali, moyang dia orang yang buat benda tu untuk hantar daripada dia punya istana ni dekat negara kita, tanah air kita, ke tempat Siam sana. Selain daripada atuk dia, tak pernah ada yang pergi dan balik dengan selamat. Atuknya satu-satunya yang pergi dan boleh balik-balik. So, kalau enggak selamat itu kenapa? Enggak selamat itu dia tak cerita kat saya. Mungkin sampai sana orang-orang Siam buat kenak ke, orang buat apa-apa kita tak tahu, ataupun mungkin gajah tu punya sebab ke, ada kemalangan, itu dia tak cerita. Tapi the only one yang boleh gembala gajah tu pergi balik dan selamat untuk bayar bunga emas tu atuk dia saja. So kat situ maksudnya diorang ni memang daripada keturunan yang bukan kosong. Keturunan dia memang boleh dikatakan ada ilmu-ilmu yang tersendiri. Sebab untuk membuat benda-benda yang besar pada zaman dahulu ni, kalau orang-orang yang tidak ada ilmu selain daripada ilmu orang kebiasaan, benda tu mustahil untuk berlaku lah, kata dia. So Azam cakap ceritanya atuk dia ni pun orang tahu, and family dia pun tahu atuk dia pun tak kosong. Atuk dia antara orang yang mewarisi daripada moyang dia apa yang ilmu-ilmu tadi. Dan mak ayah dia selalu pesan dekat Azam. Mak ayah dia cakap, Zam, kalau kata atuk nak bagi kau apa-apa barang yang nampak pelik atau suspicious, jangan ambil. Tolong jangan ambil.
Mak ayah dia selalu pesan lah. Sebab mak ayah dia tak, kalau boleh tak nak sambung dah benda-benda macam ni. Sebab mak ayah dia kata benda-benda macam ni kan tak elok. Mak ayah dia ni dah golongan-golongan milenial, dah ada kesedaran tentang benda tu lah. Tapi untuk atuk dia pula, atuk dia masih lagi mengamalkan benda tersebut. So Azam dan Azim membesar, cuti balik kampung jumpa atuk, cuti balik kampung jumpa atuk. And atuk dia ni suka bagi reward untuk cucu-cucu dia. Okay, contoh atuk dia akan panggil cucu-cucu balik kampung kan. Alright, petang nanti jom pergi kebun dengan atuk. Kita nak kutip hasil. Katalah atuk dia nanam pisang. Kita nak kutip hasil pisang. Siapa boleh tolong atuk kutip pisang paling banyak, nanti atuk bagi hadiah. So atuk dia akan bagi duit, atuk dia akan belanja gula-gula ke, apa-apa sajalah. Yang penting akan ada habuan untuk mereka ni, ada upah. Jadi dia selalu dapat. Kadang-kadang atuk dia bagi duit. Kadang-kadang atuk dia bagi makanan. Sampai satu hari diorang tolong. Lebih kurang masa tu dia ingat, masa Azam cakap umur dia lebih kurang 12 ke 13 tahun. Masa umur dia 12 ke 13 tahun, masa tu atuk dia panggil diorang, atuk dia minta tolong dekat kebun lah. Atuk dia minta tolong kebun. Tapi bila dah siap semua tugasan kebun tu, yang ada kat situ Azam dan juga Azim. Sebab diorang ni rapat lah, diorang ni tolong atuk dia. Dah siap semua tu, atuk bagi duit dekat Azam dan atuk bagi duit dekat Azim. Tapi kata Azim, atuk bagi duit dekat Azim ni lebih daripada dia bagi duit dekat Azam. So dia macam dekat situ dia, tak apalah. Sebab masa zaman tu atuk bagi duit pun duit-duit shilling macam tu je. Tapi bagi kita orang masa kecil kan 50 sen pun dah banyak. Cuma dia nampak kepingan duit shilling dekat Azim tu lebih banyak daripada kepingan duit shilling yang Azam dapat. Tak apalah, dia pun sekali-sekala mungkinlah Azam menang Azim menang kan, dapat lebih banyak pisang. So Azam tak kisah sangat. Membesarlah Azam dan Azim dengan atuk dia. Atuk dia sihat. Sampai tu atuk dia sihat. Dan sampai diorang, tadi kan diorang umur 13, 12 tahun macam tu, tolong atuk. Dia ingat Azim ni dapat duit lebih. Sebab dia rasa benda tu satu benda yang, yelah awal-awal tadi dia kata atuk dia tak pernah pilih kasih. Tapi kenapa tiba-tiba kali nampak lain. So dia sangat-sangat ingat momen tu. Sampai masa tu diorang dah form 5 lebih kurang. Bila dia dah form 5, atuk dia panggil lagi diorang. Diorang masih lagi balik kampung walaupun dah besar. Lepas BSPM, dia cakap kat mak dia nak balik duduk kampung lah. Sebab sepupu dia pun nak balik duduk kampung, si Azim ni. So diorang nak habiskan masa dekat kampung. Bolehlah main dekat sungai ke, boleh buat aktiviti-aktiviti kampung lah daripada duduk kat bandar. So mak dengan ayah dia bagi. Bila mak dengan ayah dia bagi, diorang pun balik je daripada situ. Atuk dia masih lagi sihat. Walaupun dah berlalu lebih kurang 13 ke 17 tu, 4-5 tahun lah. Atuk dia masih lagi bersenam, masih lagi berkebun, masih lagi buat hasil-hasil tanaman ni. Atuk dia macam biasa. Azim, esok tolong atuk. Nak buat apa tu? Kita pergi kutip hasil dekat kebun. Kebetulan masa tu musim-musim duku. Jadi musim duku ke dokong macam tu lah. Musim-musim yang dia kata kalau kita nak ambil buah tu, kita kena panjat. Kita nak ambil buah tu, kita kena panjat pokok tu. And pada diorang, itu satu aktiviti yang menarik untuk budak-budak lelaki ni. Azim kata benda tu diorang suka. And itu bukan first time pun diorang buat. Sepanjang 17 tahun diorang hidup. Jadi bila atuk kata esok kita nak ambil duku, kan dah 17. So Azam tanya Azim ni tanya Tok, kalau kita orang ambil banyak dapat apa? Masing-masing tanya macam tu. So atuk kata kalau dapat banyak macam biasalah, nanti atuk bagi hadiah dekat korang. Boleh. So diorang pun pergilah ladang diorang, dukun ke duku tu. Pergilah mereka berdua ni dengan atuk dia. Kutip. Sekali naik buat turun 1 baldi penuh. 2 kali naik buat turun 1 baldi penuh kan. 3 kali 3 baldi penuh. Dah ikut bilangan diorang naik. Berapa baldi penuh tu? Tinggi. Pokok duku ni tinggi dia cakap. Bukan rendah-rendah punya duku. And diorang ni dekat kampung, nak kata tak ada safety tu, consider ada lah. Tapi tidaklah macam safety orang yang memang kerja dengan orang-orang yang ada company ke syarikat dia memang kena pakai tali kat semua tu, tak. Lagipun dia kata walaupun tinggi, taklah terlalu tinggi macam nak naik pokok tualang. So memang diorang panjat tu tak pakai apa-apa ikatan pun lah. Tengah-tengah panjat ni tak tahulah macam mana si Azim ni. Padahal dia berpengalaman sama dengan Azam. Satu kali tu dia terpijak dahan yang dah rapuh. Bayangkan dia kata daripada hampir dekat puncak pokok duku tu, dia terpijak dahan yang dah rapuh tu, dia terjatuh. Dengan beldi yang dia pegang, beldi tu ikat tali lah dekat dahan dia cakap. Dengan beldi tu jatuh sekali dengan Azim sampai ke bawah tanah. So si Azam terkejut lah. Azam daripada atas terkejut, atuk daripada bawah pun lari. Atuk lari pergi kat Azim, Azam daripada atas pun turun kat Azim. Tapi atuk kata dekat Azim, relax dulu jap. So atuk pun dia ada baca sikit. Azam kata dia pegang Azim dekat bahagian belakang tu, dia baca sikit, dia tepuk. Dia tepuk belakang si Azim tu lebih kurang macam 3 kali kumat kamik mulut dia. Dia tepuk. Dia cakap dekat Azim, dah bangun. So Azim bangun lah. Atuk kata cuba jalan daripada sini ke sana. Maknanya daripada satu jarak So Azim tu jalan. Okey, jalan. Cuba lompat. Lompat setempat. Okey, cuba lari. Lari okey. So atuk tanya Azim nak panjat lagi ke Azim nak rehat dah? Kalau nak panjat boleh je.
Sebab tak ada apa-apa pun. Datuk cakap macam tu. Tak ada apa-apa. Cakap apa yang tak ada apa-apa ni, tinggi jatuh tadi tu kan. So Azam pun pelik lah. Azam tanya Azim, kau betul okey ke? Kau betul right ke? Azim kata okey je. Kalau nak naik aku boleh naik lagi ambil kan. Dan nak habis pun sikit lagi tinggal kan. Kalau kau okey tak apa lah. Tapi hati-hati lah. Lebih berhati-hati. Jangan pijak lagi dah yang dah rapuh tu. Tak ada, aku tak perasan lah. Aku naik. Dekat situ Azam cakap daripada kewarasan otak dia, dia dah mula nampak yang benda tu tak normal lah. Sebab sepatutnya at least ada kecederaan and Azim tu nak berjalan ke, nak melompat ke dah tak seperti itu. Ini boleh naik lagi pokok duku tu, boleh bawa turun berbaldi-baldi lagi buah duku untuk habiskan diorang punya kutipan hari tu. And hari tu memang dalam keadaan sakit tu pun Azim yang menang. Maksudnya Azim dapat ambil buah duku lebih banyak daripada Azam. Oh, kenapa pula? Dah dia dapat ambil banyak. Hasil dia, maksudnya dalam banyak dia tolong Azim dengan Azam ni, dia menang lah. Tapi Atuk kata, Atuk dah janji siapa dapat lebih, bukan dapat lebih lah, siapa tolong Atuk, Atuk bagi duit kan. So Atuk bagi lah duit. Masa umur 17 tu Atuk dah bagi duit RM1 lah, tak bagi shilling yang sangat ada kan. Dan Atuk bagi, walaupun kita orang ni ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit, Atuk bagi sama banyak aja. Tak ada kekurangan pun Atuk bagi. Okay lah, fine. So lepas daripada tu, borak lah, Azim borak dengan Azam. Azim tanya, kau tak rasa apa-apa langsung ke? Azam tanya Azim, kau tak rasa apa-apa langsung jatuh? Tinggi juga engkau jatuh tadi tu kan. Dia kata, sebenarnya masa aku memula jatuh, aku rasa macam belakang aku tak. Nak bangun tu sakit. Memang rasa benda tu. Itu yang masa tu aku macam terdiam kejap. Tapi lepas Atuk datang, kan masa tu Atuk datang, Atuk baca kumat kamit apa tak tahu, Atuk tepuk 3 kali, aku rasa benda tu dah hilang. Aku tak rasa sakit lah, dia cakap. Dan aku boleh panjat dia balik pokok tu. So nothing much lah dia cakap kan. So benda tu dah alhamdulillah lah sihat. Oh okey kalau macam tu tak apa lah. Tapi kalau aku tak nak jatuh setinggi tu, dia kata kan. Walaupun dia dengar impress Atuk dia buat macam tu, tapi aku tak nak jatuh macam tu. Tak apa. Nak jadikan cerita, dia kata itu antara starting point yang dia nampak ada benda pelik dekat Azim dan juga Atuk. Atuk dengan Azim ni ada benda yang pelik lah. Jadi dia pun masa berlalu ada orang duduk dekat kampung tu kan, nak tunggu result SPM berbulan-bulan juga. Duduklah dia dengan Azim ni lebih kurang beberapa minggu macam tu. Nak jadikan cerita lah, dia cakap kan. Kita pun tak tahu cerita nak jadi. Diorang naik motor berdua. Naik motor berdua ni entah macam mana lah, dia kata dia dengan Azim ni boleh, tak tahu lah, malam tu dia kata dia naik malam. Dia keluar lepak dengan Azim. Malam tu nak cakap jalan licin, jalan tak licin. Nak kata jalan tu ada haiwan ke, gangguan ke, tidak. Tapi tengah-tengah bawa motor ni, yang bawa motor ni Azam ni duduk belakang. So tengah-tengah bawa motor, tiba-tiba Azim macam tak tahu ke mana hala and terbabas. So bila Azim terbabas tu, Azim jatuh dalam keadaan yang dia tak lepaskan motor. Okay. Azam kat belakang, dia sempat lompat belakang. So Azam dia agak luka, tapi dia tidak kronik. Azam cakap dia tidak kritikal. Azim dia tak nak lepas motor tu. Entahlah dia ni tak sedar ke dia apa ke, tapi disclaimer lah, diorang cakap diorang keluar tu tidak buat aktiviti yang tidak sihat pun. Maksudnya diorang keluar lepak minum air macam tu je. Jangan pula nanti ada orang komen kang dia ada apa-apa ke, janganlah kan. Maksudnya dia keluar dalam keadaan yang baik. So dia keluar, dia accident tu, Azim dalam keadaan tak lepas motor tu. Dia motor dia nak kata laju pun biasa lah, Zahir anak muda. Jalan kampung pula, jalan lurus. Malam-malam pula. Motor apa dia tak bagi tahu lah. Tapi dia kata terbabas, dia sempat lompat, dia calar badan dia. Tapi si Azim dengan motor ni seret lah. Seret tu Azim ni agak kronik dan agak kritikal. Sampai masa tahap tu diorang terpaksa dia call ambulans lah. Azam ni terpaksa call ambulans sebab dia tak boleh nak angkat Azim, dia tak berani. Sebab masa dia pergi tu Azim dah tak ada respon pun. Maksudnya dah tak sedar. Kira dia jatuh tu tangannya masih ada di motor. Tangan dia masih ada kat motor. Dan dia dengan motor tu terseret dia sampai tepi jalan tu. Tapi agak teruk condition dia sebab Azam cakap bila Azim ni dibawa ke hospital, pergi hospital, rupanya dia jatuh kan macam mengiring. Rusuk dia ni, rusuk belah kiri ke belah kanan dia. Belah kiri kot, dia jatuh belah kiri. Azam cakap 2 daripada rusuk dia ni patah. And rusuk tu dah terkena dia punya paru-paru. Oh my god. Dia punya patah tu tercocok. Kena dia punya paru-paru belah kiri. Bukan kena jantung, kena paru-paru. So masa tu paru-paru. Paru-paru kan dekat dalam tulang rusuk kan, kat dalam sangkar rusuk. Azam cakap kena paru-paru dia and dia memang tak sedar. Masa tu memang masa Azam jumpa dia pun luka dia teruk and dia tak boleh cakap apa-apa. Dah sampai hospital, doktor check semua. Tu antara dia punya kecederaan yang teruk lah. Selain daripada luka-luka lain dengan tangan kaki dia tu mungkin ada patah, yang tu Azam tak beritahu lah. Tapi yang paling teruknya dia punya tulang rusuk tu patah and tercocok dia punya paru-paru. So dia di-wardedkan lah. Jadi bila dia warded, baliklah mak ayah Azim balik, mak ayah Azam pun balik ke kampung. Sebab dia pergi hospital kat kampung. Bagi tahu atuk dia.
Bagi tahu atuk dia. Atuk dia sampai atuk dia nangis-nangis. Atuk dia nangis? Atuk dia nangis tengok, ya Allah Azim, kenapa macam ni jadi kan. Azam kata tak tahu tu, malam tu kita orang naik motor jalan kosong je, tak ada apa pun. Tiba-tiba dia terbabas. Saya sempat lompat lah kan. So saya berguling-guling sikit. Si Azim ni, motor tu dia tak lepas. Itu yang jadi sampai macam ni. Allah Akbar. Atuk kata kenapa jadi macam ni kan. Atuk dia cakap tak tahu lah. Atuk dia agak terkilan yang dia nampak macam ni. Kalau dia tengok gambaran, dia kata mungkin atuk dia nak cakap atuk dia boleh tolong pun mungkin. Tapi kalau hari tu jatuh daripada pokok duku, make sense lah. Atuk dia boleh tepuk-tepuk kan. Ini kalau dah sampai tahap patah tulang rusuk, takkan atuk dia datang baca kumat kamit nak tepuk kan. Benar. So memang tindakan pertama dia call ambulance lah daripada call atuk dia. Benar. So diorang dah pergi tu, atuk dia pun sedih tengok semua. Tapi Azim ni, dia kata diwardedkan lebih kurang seminggu juga. Lebih kurang seminggu dalam keadaan yang Azim tak sedar. Sebab dia punya paru-paru dah tak function dengan proper. So dia memang hidup pakai mesin je. Itu dia harusnya diotopsi kan. Autopsi tu apa je? Di operation. Mungkin ada pembedahan yang dilakukan. So dia tak sedar dalam masa seminggu. So Azam pergilah menziarah dia. Atuk dia pergi, mak saudara dia pergi, bapak saudara dia pergi. Tapi dalam keadaan yang dia tak sedar tu kan, atuk dia pergi, kadang-kadang atuk dia masih lagi macam buatkan air bacaan, baca-bacakan. Atuk dia pergi, atuk dia ambil air, sapu dekat si Azim ni. Kadang-kadang atuk dia pergi, nampak mulut kumat kamit, baca tak tahu baca apa, nampak mulut kumat kamit, tepuk-tepuk si Azim ni dengan harapan Azim ni buka mata lah. Azim ni at least dia bangun. Koma lah dia. Dia boleh dikatakan koma. Okay. At least bangun. Sampai dia kata dia ingat seminggu kemudian atuk dia dengan dia pergi lawat Azim, seminggu macam tu. Dalam keadaan seminggu tu, dia pergi dengan atuk dia masa waktu melawat tu, nampak yang Azim dah buka mata. Dah ada respon. Atuk dia happy lah. Atuk dia happy. Si mak Azim dengan ayah Azim tak cakap lagi happy. Dia pun happy sebagai sepupu. Nenek dia pun happy. Tapi bila doktor datang, doktor kata ini satu keajaiban lah. It's a miracle untuk seorang yang cedera macam Azim ni, yang boleh katakan kritikal, untuk bagi respon seawal seminggu. Ini satu keajaiban. Tapi Azim hanya akan respon bila atuk dia cakap. Orang lain cakap dengan Azim, dia tak balas. Dia bukan setakat bagi respon gerakkan mata, tidak, dia boleh gerak mulut. Cuma suaranya tidak terlalu jelas. Tapi dia boleh buka mulut. So bila benda-benda macam tu, orang nampak, semua orang nampak yang dia ni boleh bercakap dengan atuk dia je. Nanti mak dia datang kan, mak dia tanya Zim lapar, Zim nak makan, dia menung, dia buka mata je. Orang lain datang, even Azam sendiri tanya, Zim kau okey ke hari ni? Kau nak apa-apa ke? Kalau nak bagi tahu kan, aku boleh tolong. Azim tanya akan buka mata, kiri kanan, tengok atas je. Atuk dia pula datang, Zim nak apa? Nanti orang akan nampak mulut Azim tu bergerak slow, tapi atuk dia faham, atuk dia dengar. Atuk dia je yang boleh dengar dan boleh faham. Nanti atuk dia bagi tahu lah orang, mungkin Azim ni dahaga ke, Azim ni perlukan air ke. Keadaan tu berlarutan almost hampir seminggu. Azam cakap almost hampir seminggu. Ni cerita yang dia cerita. Almost hampir seminggu tu dia nampak atuk dia buat benda tu. Sampai hari yang ke-7 atuk dia datang kan. Atuk dia memang akan duduk spend masa yang agak lama dengan Azim tu lah. Atuk dia akan cerita, Azim hari ni macam mana kan. Atuk dia kata nanti atuk pergi kebun, atuk pergi dengan Azam tadi, ada teman atuk, kita orang ambil hasil ke apa ke. Azim tu akan diam. Atuk nanti Azim tu cakap, dia dengar lagi. Atuk dia respon lagi, borak. Sampai tahap satu hari tu, lepas dah seminggu tau. Lepas dah seminggu tu, atuk dia datang. Kat situ ada Azam, atuk dia, nenek dia, mak ayah Azim, mak ayah Azam. Waktu melawat tu kan, diorang pergi. Masa tu atuk dia cakap macam ni, Azam, kau ingat tak? Atuk dia cakap dia, Azam ingat tak? Masa umur kurang 12 ke 13 tahun. Ingat? Kenapa? Yang mana satu? Walaupun dia tak tahu atuk dia cakap apa lagi, tapi dia ingat lah. Ingat apa dia? Ingat tak pernah atuk minta tolong ambilkan hasil? Masa tu pisang kot, dekat kebun atuk. Ingat? Perasan tak? Masa tu Azam merajuk sikit. Merajuk. Okay. Sebab ingat tu, sebab atuk bagi duit lebih dekat Azim. Betul. Tahu tak duit tu Azim letak kat mana? Atuk tanya Azam Okay. Azam kata, mana saya tahu tu duit dia, bukan duit saya kan. Tak apa, cuba panggil makcik dengan pakcik kamu. Panggil lah mak dengan ayah Azim. Panggil mak ayah Azim datang. Dia cerita lah, masa umur 13 dulu, diorang ni ada semua, atuk bagi dekat dia ni duit shilling, tapi bagi lebih dekat si Azim. Tapi Azam tak tahu berapa nilainya. Betul. Tahu tak duit shilling tu kat mana? Kat mana? Dekat mana? So mak ayah dia kata, mak ayah dia cakap Azim ni dia memang suka. Sebenarnya Azim ni dia ada satu habit yang barang-barang yang atuk dia bagi ke, duit-duit yang atuk dia bagi, dia akan simpan kat satu tempat. Maknanya daripada dulu atuk dia bagi duit RM1 ke RM50 ke, dia ada satu tabung dia.
yang dia tak pakai duit tu. Bahkan mak dia cakap ada setengah note tu memang dia tulis kat note tu atuk. Maknanya tu duit yang atuk bagi dia. Dia suka simpan benda macam tu. Lepas tu mak dia cakap dekat atuk dia, saya rasa ada kat dalam tabung simpanan dia, si Azim ni ada tabung yang dia simpan tu kan. Kenapa macam inilah. Katalah nama mak dia tu Mak Minah kan. So buruknya Minah. La ilaha illallah, semua nama orang buat buruk kan. Awak nak nama apa? Yam. Okey, nama mak dia tu Mak Yam lah kan. Jadi nama mak dia tu Mak Yam kan. Lepas tu atuk tanyalah, Yam, kalau kau tahu kat mana, kau ambil shilling tu, buat datang. Kau buat datang kat aku. So dia kata nanti. Atuk dia cakap, Mak Yam cakap nanti dia balik, dia buat datang shilling tu. Tapi Mak Yam tanya juga, kenapa? Kau buat datang dulu shilling tu kat aku, baru aku bagi tahu. Atuk dia cakap macam tu. Tapi atuk dia, awal-awal itu atuk dia sedih tau. Sekarang atuk dia dah macam, bukan tak sedih sangat, cuma atuk dia macam berdamai dengan takdir lah. Dah boleh terima. So dia pun dah boleh borak sikit-sikit dengan Azim kan. Mak Yam pun balik esok tu. Tak sampai esok lah sebenarnya. Diorang kan habis melawat. So Mak Yam balik rumah masing-masing. Lepas tu diorang dah tak settlekan benda tu dekat rumah. Diorang settlekan benda tu dekat rumah kampung lah. Mak Yam pun pergi rumah dia, ambil shilling tu semua. Lepas tu datang balik kampung. Azam masih lagi stay kat kampung. Sampai dekat kampung, Mak Yam cakap tu, ayah dia kan, Yah, ni ke duit yang ayah masukkan tu? Rupa-rupanya duit lebih yang Azim dapat masa dia kutip pisang dengan Azam masa umur dia 13 tahun tu, itu adalah duit shilling lama. Duit shilling tapi duit yang lama. Kiranya sebenarnya atuk dia bagi dekat Azim dengan Azam sama je nilai. Let's say lah atuk dia bagi RM1.50, 50 sen. Azim pun dapat RM1.50, Azam pun dapat RM1.50. Cuma Azim dapat satu keping lagi tu duit shilling lama yang dah tak boleh pakai pun, yang tak ada nilai. So maknanya atuk dia tak pernah lebihkan siapa-siapa. Cuma atuk dia ambil balik duit shilling tu, atuk dia cakap dekat si Mak Yam dengan suami dia. Atuk dia kata atuk minta maaf lah, sebab korang tahu kan, kita punya keturunan ni keturunan yang ada barang dia, ada ilmu dia, ada amalan dia. And keturunan kita memerlukan penerus-penerus yang seterusnya. Kalau tak nanti benda ni akan hilang macam tu je. Tahu. And dia cakap saya memang tahu benda tu. And kita orang pun macam mak dengan ayah Azam memang dah pesan dekat Azam jangan ambil benda-benda pelik semua kan. Tapi mak dengan ayah Azim ni mungkin diorang macam tak kisah sangat. So atuk dia kata sebenarnya shilling yang Azim dapat ni, ini adalah warisan yang sepatutnya Azim terima. Atuk dia pilih Azim. And masa tu Azim ambil je lah. Azim terima benda tu. So the moment Azim kata dia terima, benda tu dah pergi dekat Azim. So kadang-kadang sebab tu Azim kata, atuk cakap masa Azim jatuh pokok duku tu, sepatutnya dia pun cedera yang agak teruk. Tapi masa tu kan dia dah ada duit shilling tu dengan dia. So atuk baca-baca sikit je untuk macam nak minta sembuh balik. Faham tak? So benda-benda tu, itu saya tak boleh nak explain secara detail lah. Cuma yang Azam cakap macam tu lah. So sebabkan oleh dia ada shilling lama tu, sebab tu dulu dia survive masa jatuh daripada pokok duku tu, atuk cakap. Dia boleh panjat balik pokok duku tu. Tapi untuk kes kali ni, dia punya accident tu, atuk tak cakap lah. Atuk kata kalau atuk nak disclaimer yang atuk boleh ubatkan dengan bacaan tu pun mungkin tidak. Sebab terlalu teruk, bukan macam jatuh pokok duku tu kan. Tapi supposed to be benda-benda ni menjaga dia punya keturunan lah. Benda-benda shilling yang atuk bagi dekat dia ni, sepatutnya dia luar biasa daripada manusia biasa. Tapi atuk kata, atuk nak bagi tahu korang ni, tapi tolong terimalah dengan keadaan dengan hati yang terbuka. Dia cakap kan, sebenarnya yang bercakap dengan atuk, dengan badan Azim tu, bukan Azim pun. Azim memang tak boleh cakap pun. Memang Azim hidup dia bergantung dengan mesin ni. So yang menggunakan badan Azim untuk minta makan ke, untuk minta minum, sebenarnya yang atuk suruh bagi selama ni, semua tu adalah saka yang bukan keturunan warisan dia lah. Maknanya some sort of saka yang sebenarnya gunakan badan Azim. And atuk tahu benda tu. Tapi atuk kata, atuk ingatkan benda ni boleh tolong Azim sembuh. So atuk tengok, atuk borak dengan dia, atuk cakap, kadang-kadang atuk tanya dia kan. So sampailah atuk tengok bila dah seminggu, benda ni lebih kepada tak boleh nak buat apa dah pun. Even benda ni sendiri pun terkata dia tak boleh nak clarify lah benda ni yang baik ke yang jahat. Tapi benda ni pun macam cakap dah di luar kemampuan dia dah. Maksudnya ada limit. Untuk makhluk-makhluk yang ilmu yang dia pakai ni pun ada limit. So the moment benda tu cakap kat atuk, aku dah tak boleh tolong kau lagi dah. Maknanya benda ni kat sini. Cuma selagi kau tak ambil balik apa yang kau bagi, aku tak akan lepaskan dia. Macam tu lah. So sebab tu atuk kata, bagi balik duit shilling tu, atuk terima. Supaya bila atuk terima tu, benda tu keluar daripada si Azim. And kalau kata nyawa dia dah habis, habislah dia. Tutuplah mesin, simpanlah dia. Maksudnya once bila sakai tu udah keluar, jadi Azim juga habis. Azim juga habis. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Sebenarnya dia memang kritikal lah. So mak ayah dia pun cakap, kenapa atuk tu buat macam tu kan. Atuk cakap sebab
Yelah zaman berzaman benda ni tak bukanlah masalah dia ke apa pun. Dia mau meneruskan generasinya itu. Dia punya ni kan. Yang dia cakap benda ni pun benda yang baik daripada keturunan dia dulu-dulu kan dia cakap kan. Sebab tu dia bagi dekat Azim. And Azim pun budak baik juga. Dia kata Azim ni bukan budak yang buat benda bukan-bukan kan. So mak ayah dia pun nak marah, benda dah jadi. Lagipun kalau mak ayah dia nak marah pun bukan salah atuk dia. Memang Azim kemalangan kan. Tapi emang kenapa di dalam ramai-ramai cucunya itu dia milih Azim bukan Azam atau siapapun cucunya yang lain? Tak tahulah, Azam tak cerita lah yang tu. Cuma yang Azam nampak masa tu yang terima tu Azim lah. Yang cerita ni berlaku kat atas Azim. Itu cerita yang Azam ceritakan lah kan. Yang dia cakap kan. So mak ayah dia cakap tak apalah tu, kalau dah memang itu umur dia sampai situ je nak buat macam mana kan. So atuk dia ambil balik, atuk dia terima balik duit shilling tu. And selang tak lama lepas tu lah, lebih kurang sehari dua memang kata Azim menghembuskan nafas yang terakhir. Aduh. So kata Azam, yelah accident tu pun tak tahu punca apa. Sebenarnya boleh jadi bila kita sebut pasal kemalangan ni, orang-orang yang accident ni dia memang dah tak ada masa accident tu pun. Sebab tu dia dah bawa motor pun tak tahu ke mana-mana. Mungkin masa tu pun dia dah sakaratul maut kan. So benda-benda yang melibatkan ajal, maut, jodoh ni kan benda-benda yang dah tertulis. Kau buatlah macam mana pun, kalau dah ditetapkan ia di situ, maka di situlah ia kan. Jika kau milikku. Tarikh kematian kita ni kan, bila dia sampailah ia. Betul. So benda-benda tu benda yang orang tak boleh kawal, manusia tak boleh kawal. Itu sudah tertulis suratan takdir macam tu. So nak buat macam mana? Habislah cerita Azim dekat situ. Tapi kata Azam, lepas daripada tu Azam memang tak terima apa-apa pun. Kalau atuk dia nak bagi benda-benda pelik tak terima. Dia tak tahu pun benda tu turun ke siapa. Azam pun tak nak ambil tahu. And parents dia pun pesan untuk tidak ambil tahu. So Azam cakap yang dia suka, dia taklah suka, yang unik sikit pasal cerita ni adalah selalunya bila atuk nak mati, cucu tu yang lepaskan untuk atuk tu. Tapi untuk cerita Azam dengan Azim ni, dia kata bila cucu dia nak meninggal, atuk dia yang kena terima balik. Sebab atuk dia mungkin fikir atuk dia mati dulu sebelum pada Azim. Kan? Mungkin. Tapi bukan masalah lah. Tapi dah memang benda tu macam tu, Azim tu pergi dulu. So atuk dia kena ambil balik benda tu untuk teruskan apa yang sepatutnya. Tapi saya tak tahu, jangan tanya saya sekarang atuk dia hidup lagi ke. Saya tak tahu lah, sebab Azam pun cerita sampai situ je. So itulah kisah kalau kata berkaitan dengan Saka yang saya rasa wow, ini plot twist. Macam tu lah. Sebab kalau macam selalunya lah yang tua tu akan bagi dekat yang muda. Betul. Untuk kes-kes yang macam ni, ini agak luar biasa. Ya kayak puteri tadi lah, sepatutnya nenekkannya macam harus puteri. bagi di puteri. Tapi ni terbalik. Untuk bagi. Sebab dia kata benda tu dah macam jadi perumah. Dah gunakan badan tu jadi macam parasit lah. Macam tu. Kesian loh. Tapi cerita dia macam tu lah, Suha. Cerita daripada Azam. So kalau nak borakkan pasal Saka ni, itu antara cerita yang saya dapat, yang saya rasa menarik untuk kita kongsikan bersama-sama. And saya pun, yelah, first time saya dengar cerita yang cucunya diberi kepada atuknya. Yang atuknya terima untuk cucu dia kan. Saya pun first time juga baca cerita seperti itu. Saya rasa macam mau looking forward untuk cerita puteri ini. Awak nak tahu sambungan dia? Ya, saya mau tahu. Jadi saya jadi curious karena dia cerita habis di situ saja. Jadi saya harus cari tahu di mana dia punya proses atau udah tahu di mana perginya itu Saka neneknya tuh pergi kepada siapa. Kan? Aku harus suruh ada komen. Harus sambung atau enggak? Kalau Puteri tengok suruh ada komen. Kan? Iyalah, maknanya suruh disambung lah. Suruh disambung. Okey. Menurut kalian harus disambung atau tidak? Jadi komen di bawah. So itulah cerita untuk Saka kita pada malam ni, Suha. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan Suha malam ni teman saya untuk cerita. Sama-sama Zahir. Saka mereka, bukan Saka kita lah, Saka mereka. Ini bukan cerita Saka kita. Ini adalah cerita daripada orang yang kami ceritakannya. Ini Saka mereka. Saya setakat ni alhamdulillah tak ada Saka. Saya ada. Jangan dibilang orang. Saka yang suka makan. Saka apa? Pelahap. Pula ada. Tapi itulah cerita dia. Itu orang bilang kalau kita makan itu kayak belah Saka. Iyalah, maksudnya makan banyak tak kenyang-kenyang macam belah Saka kamu ni. Itu. Badannya keding tapi makannya banyak. Iya. Lalu orang kurus memang kayak gitu. Kuat makan. Metabolismenya tinggi sebenarnya. Udah ajar lah. Udah ajar di situ aja kita sampai malam ni. So, ketemu lagi kita di lain hari dan lain waktu, insya-Allah. Kamu ini kok laju banget mau tutupnya, sabar. Kenapa awak nak kita lagi? Kita harus kasih disclaimer dulu. Apa? Ya, ucapan-ucapan penutup dulu. Silakan. Oke. Maafin saya jika ada tersilap kata yang saya kan guna bahasa ini hari ini. Iya, silakan. Jadi saya takut diorang tidak senang. Jadi minta maaf banyak-banyak ya. Jadi komen aja untuk episode nanti akan datang mau guna dialek apa lagi. Okey. Itulah nak guna
logat apa pula untuk Suha. Tapi hanya hari Sabtu je guys. Hari Rabu dia tak akan bawa dialek-dialek yang berbeza. So terima kasih Suha sudi teman saya malam ni. Baik. InsyaAllah jumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Lain anak. Lain hantu. Macam itulah Suha cerita dia. Janganlah main saka. Fikirlah 10 kali sebelum ambil saka. Tapi sekarang ni di zaman milenium ini sudah tidak ada saka lagi. Ada je. Apa yang tak ada? Janganlah. Seksa. Hati-hatilah. Tapi sekarang pun masih ada hujan.